Cap ni dah lama aku tak jumpa Sahabatku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat ke sahabatku? Panggil Acap je. Asal? Kalau sahabat dia hari-hari ada. Kan kau tak ada. Kau ada hal. Kau jaga your mothers. Sebelum ni boleh je telefon, video call. I sis man. Alah sayang aku ni. Sayang saya. Tak payahlah panggil benda. Janganlah nampak fake lah. Janganlah cakap macam tu, Cap. Biasalah bini aku, Cap. Kalau orang lain nampak fake, kalau macam abang nampak fake lain ni. Takkanlah saya nampak fake. Apalah Abang, Cap ni. macam- Saya hari-hari telefon Raya. Saya kata apa? Yan, kau dah telefon Acap belum? Tengok hari-hari telefon Raya. Kenapa tak telefon saya? Mana ada? Saya mesej dia. Dia kata, kau dah telefon Acap. Acap pun dalam mak dia sakit tu. Tak apa abang. Cap, orang yang saya takkan lupa sebab apa tau? Antara banyak 5 orang, awak seorang je dye rambut. Saya akan ingat awak seorang je. Saya Inai. Inai Jangan fitnah-fitnah dah lah. Dah lah panggil sahabat lah apalah. Sahabat Awak cintaku. Sahabat, dah makan? Awak ni bukan kategori fake tau. Awak ni lebih sikit. Awak dah makan dah? Awak ni kategori fake taxi tau. Oh, fit taxi Jom buat video sama-sama. Jom. Dah makan dah? Memandu ke saya memandu? Spiderman. Dah makan dah? Akan dah. Kau jarang pakai baju Spiderman. Selalu pakai baju bola. Aku tengok muka aku macam Peter Parker, aku beli lah. Peter Parker. Muka macam Marker Pen saya tengok abang kata. Marker Pen dengan kepala dia brown tu. Ni Hash brown ni. Aku dah lama dah tak live. Hari tu aku last hari, aku invite, lepas tu kau tak invite balik. Weh, macam mana keadaan mak kau? Dia ni lah, dia semakin okey tapi tak sepenuhnya lah. Lepas tu doktor cakap apa weh? Tak boleh cerita kat sini lah. Kalau cerita sebab tu aku tak live malam. Oh. Nanti aku cerita kat handphone, dia ada satu benda yang macam aku tak boleh buat keputusan benda tu. Nanti sekejap lagi aku telefon kau. Tak payah, sekejap lagi. Sekarang aku telefon sekejap. Sekarang. Ya, aku telefon Acap. Okay. Lepas tu aku nak angkat macam mana? Aku tengah dengan bang awak ni. Kau, yang tu Acap ada kan? Ni lah handphone ni. Kau angkat dulu, lepas tu nanti aku sembang dengan kau, dia takkan dengar. Lepas tu biar orang tengok handphone ni lagging dua-dua. Ada amin. Lepas tu anak Acap, semoga mak kau dapat balik orang kata kesembuhan. Amin. Kau dapat balik keceriaan kau. Maksudnya hilang segala apa ni? Orang kata Allahu Akbar apa ni? Kau punya stres semoga dimurahkan rezeki. Kau jangan risau Cak. Aku selalu ada, kau jangan risau. Aku dengan Ryan selalu ada. Serius. Kalau aku nak pinjam duit boleh? Boleh bos. Asal tak boleh pula? Limit berapa? Limit 2,000. Jap. Limit 2,000 jap. Semua ada. Sebab aku tak sebab apa Cak? Aku tak tukar lagi yang limit transfer. Bini kau beranak bila? Bulan 10. Dah tak lama lah siul. Kau tahu dia dah besar sekarang. Perut dia dah besar gila. Kau tahu tak? Yalah mana ada orang mengandung perut makin kecil. Ya. Waktu yang Aminah ni. Dia kurang nampak. Okey, kantoi anak lelaki. Anak lelaki. Apa Nis? Waktu Aminah kau nampak dia perempuan. Sekarang ni perut dia besar, anak lelaki. Ai semen. Aku ada anak lelaki, aku ada anak perempuan. Jadi aku tahu. Waktu Nana beranakkan Adra yang baru ni pun memanglah Nana beranak kan, takkan kau pula beranak kan? Si Adra tu. Nana beranak kat Adra pun perut dia tak besar. Tak ada dengan kata perut, hidung-hidung semua besar. Betul weh. Waktu Eden, bini aku hidung macam jambu tu. Mesti anak kau lelaki kantoi. Kantoi. Kalau lelaki aku dah ada nama dah untuk anak kau. Aku dah ada dah. Pakai nama aku lah. Aku dah Google lah, aku dah carikan dah nama anak kau. Apa nama dia? Kalau kau nak anak kau baik tak orang dia? Tak apa, ini kita bincang nanti tak, kau nak anak kau baik tak? Nak. Okey, letak depan Muhammad. Okey, Muhammad. Okey, Muhammad tu memang aku dah standby dah. Kau nak handsome tak? Handsome, letak nama Acap. Muhammad Ashraf. Ashraf. Kalau kau rindu aku, kau boleh tengok anak kau. Aku kalau rindu kau, aku telefon kau lah Cap. Kalau aku dah tak ada nanti, kalau aku dah tak ada. Kau kalau tak ada. Jangan cerita pasal tak ada. Kau ni apa? Kenapa pula jangan cerita pasal tak ada? Benda tu kan pasti. Benda tu memang pasti Cap. Lepas tu? Tapi bukan masa yang sesuai untuk kita bercerita tentang ini. Kenapa pula bukan masa yang sesuai? Kerana benda tu kita akan cerita dalam telefon. Sebab kejap lagi pun mungkin kau akan pergi, aku akan pergi. Tapi kalau kau pergi, aku akan jaga anak-anak kau.
Kenapa pula dengan anak-anak aku? Lain macam pula kau dengan anak aku ni. Yelah Cap. Anak-anak kau Apa maksud perlukan kau cakap anak aku? Datang ziarah lah. datang ziarah dan apa-apa apa ni Diana anak aku akan maksudnya Wan rasa boleh tolong yang ni. Aku tolong Diana. Kau ni. Tentu okey lah. Sebab anak-anak tu perlukan ayah Cap. Lepas tu kau nak ada ayah kepada anak aku? Bukan kasih sayang seorang ayah. Berani-berani kau. Berani-berani kau nak sambung bayar? Bukan kasih sayang. Bini kau tu tengah mengandung. Bini Abang aku kakak. punya suami masih hidup. Berani-berani kau nak menyambung? Tengok tu abang kakak. Kasih sayang seorang. Kau faham tak? Aku bawa Aminah, bawa anak aku nombor 2. Lepas tu masa bila pula bini aku nama Diana? Oh bukan Diana. Nama bini aku Diana, celah bedah mana? Bini aku nama Adriana. Adriana. Yelah mana aku tahu waktu tu aku tengok kat Celah Beda tu. Rupanya aku terjumpa Adriana Sofia. Tapi kan Wan kan, lama lah tak bawa dengan kau lepas kau pergi RZ member Wan. Ya, kau tahu aku cakap ini kalau Acap ada ni. Tak kau tak cakap pun. Kau tanya Ryan. Aku tanya dah dorang, mana ada Wan tak sebut langsung nama aku. Kau cakap sumpah? Tapi Tipu dosa kau tengok- tak? Kau memang kau suka buat fitnah. Kau tengok Noah. Walaupun Walaupun dia tak sebut kat motor dia ada nama aku. Kau mana ada? dia motor tu yang kau banggakan kat kepala Rezek dia tu. Yang botol susu. Kau tahu berapa mak ibu mengandung berkerumun kat motor dia. Nasib baik dia tak tulis event. Tapi motor dia gambar orang gambar Memang gambar lah. Mak-mak orang je. Best tak Wan, RZ member aku tak nak pergi Wan. Wish. Momen gila Dols. Penat Wan sebab naik 12 jam. Uish, macam pergi Phuket tu. Gila Dol. Phuket aku rasa bukan 12 jam. Aku 12 jam, aku gerik baling-baling Phuket. Ini tak. Ni 12 jam ni. Dia jadi macam mana? Motor celeng ni kau tahu apa? Dan Gazi. Si motor celeng 2 kali jam panas. 3 kali. Enjin panas mati lah. Jam panas motor mati lah. Kau tengok dia macam Aquaman. Aku dah cakap lain kali bawa aku fever. Kau fever buat apa? Jam panas. Bagi sejuk. Tak boleh. Motor ni memang tak boleh. Motor kau tengoklah berat si penguin tu berapa. Oh, penguin tu celak lah. Yelah. Aduh, lepas tu sebab habis orang besar lain elok je aku tengok nama tu tak ada jam pun. Dia kau tengok lah duduk macam mana, duduk berkepak macam tutup. Dengan bawa dumbbellnya. Aku cakap lah, tak payahlah bawa dumbbell ni. Diorang cakap motor kau paling slow. Motor aku tak ada apa-apa terjadi pun ke sana. Maksudnya pergi balik dengan selamat. Aku tengok yang tercabut tu apa dia? Yang mana? Dapur depan? Ha. Itu bukan tercabut lagi lah. Aku buat set rompong. Maksudnya aku lepaskan angin. Ada set rompong. Ada. Kau tulis kat ni. Maksudnya lampu belakang tak nama ada. dia set rompong babi? Set rompong, sumpah. Anjing kan? Memang kena macam tu lah. Set rompong maksudnya lampu depan Kalau tak dia ada. tipu saya percaya lah. Sebab saya bukan mak rempit. Saya tak faham. Betul, sebab laju. Lagi satu sebab laju. Motor kau motor baru ke motor paku? Motor baru. Motor adik pergi telefon apa ni? Hon Leong kan? Keluarkan Hon Leong sebiji. Bank. Bukan Hon Leong Bank. Lepas tu Holong mana? Yamaha tu lah gila. Lepas tu? Keluarkan lagi sebiji motor RZ tu dapat aku. Lama gila lah. Alhamdulillah. Weh, nanti kau kena beli sebiji jap. Aku bukan tak nak beli RZ, aku ada masalah. Weh, Masalah aku apa? ada masalah. Aku nak cerita dengan kau sekejap lagi. Okey. Sekejap lagi ni, telefon. Sebab benda ni penting gila weh sekarang ni. Boleh nanti pergi lah ke telefon. Kalau kau Jangan- tahu nanti aku tak nak cerita kat sini lah, nanti aku cerita. Memang boleh, penting gila lah. Sebab Gentle lah. kereta ni tak blok lah buat. Tak berbabak. Apa ni? Nanti aku bawa dengan kau. Okey, yang tak berbabak tu apa tadi? Apa dia macam mana? Dey, you budak rap ke sekarang? Hey, you boleh cakap Tamil ke? Boleh lah sayang. Lah, yang serius tak cakap Tamil Budak sama saya. Kejap. Okey. Aku bawa budak Tamil jap. Ni. Aku boleh cakap Tamil. Manda. Kejap, panggil. Okey ni. Ni Dey, kau you rayu tahu- aku. Ni Dey, you tahu Manda? Manda kepala otak kau. Manda mana ada? Manda bodoh lembu. Demel dah. என்ன பண்ற Kenapa? Dey, idis nana kutali acap des. Acak kutali. Dek, bukan acak kutali. Acak kutali tu aku yang kena cakap kat kau. Acak kutali. Demel. Mel. Tamil perisai dia acap deh. Pak tahu pesta ni macam Tengok. Amma kucu-kucu otak Kucing Mel. tak itu Hindustan lah syaitan. Dey. Amma. Mama. Genapo. Yena. Okey, pergi mana? Yena. ya Dia. Siapa dek?
Oh. Amma, pergi mana? Hah? Kenapa makan? Abang kakak tahu dia cakap apa? Betul tak Mel? Betul. Aku Mak kau cakap pergi mana? dekat dia ni. Aku panggil dia Amma. Amma, pergi mana makan? Tu masuk aku. Oh, Amma pergi mana makan? Amma Amma makan. ada dia. Siapa dia? Mel dia ada answer dia. Ada. Mana? இங்க Answer dia, Mel. நான் வெளிய போய் சாப்பிட்டேன். வெளிய போய் சாப்பிட்டேன். ayam gepuk சாப்பிட்டேன். Ayah kebus siapa dia? Oh, camcir. Ayah kebus siapa dia? Yeah. Ni? Same. Same. Dia ayam gepuk dah. Ayah gepus same. Sumpah. Tadi makan ayah gepus same. Tak tip. You suruh India kan sekarang? Ayah gepus siapa dia? You suruh India kah? Amma, apa? Aku dah tadi dengar si setan ni cakap Amma, apa? Sister, brother, siapa dia? Gepuk ayah. Oh, ni Mel. Ada pondati apa? Pondati ama. Body apa? Pondati ama, pondati apa? Go to gepuk deh. Gepuk எல்லாரும் dia. சாப்பிட்டாங்களா? Siapa dia? Tambah lebih ni. இங்க ajar வீட்டுல சாப்பிடு இங்க acap. இங்க Acak ingat. இங்க சாப்பிட்டேன். இங்க இங்க. kat mana syaitan. Oh, okey. Ni restoran Taiba. Oh, இங்க kedai. Mamak kedai deh. Juga kedai mamak juga. Dia mama di kedai dia makan sambal dia. Mama kedai sudah bergerik kedai mama deh. Wan kadia. Mama gerik kedai sudah ada gepuk ayam. Dia நல்லா இருக்கு டே மேல் டே. நீ என்ன சாப்பிட்ட? Wan, நீ என்ன சாப்பிட்ட? நானே Mana? டுடே என்னடா என்ன பொண்டாட்டி சமைச்சான் குவைத்திய கூப்பு dah. Kita kung fu யார் சமைச்சா? நானே பொண்டாட்டி. உன் பொண்டாட்டியா? Ya. Mel deh. Wan kadia deh. India deh. Makan cik. Banyak kau belakang dia nak nampak kau India kau cakap dia belakang. Senang je abang kakak dia punya cerita. Mel dia, makan dia. Makan dia. Baru. Wan kadia. Ya. Before deh. Before deh you invite me deh. I sudah tembak ini sama Mel Ya dia Mel. You still remember me? Acak dia Mel. Acak dia. I random the people. You ready talk to Acap dia. Yeah. ஆனா நான் தமிழ் பேசல. They forgot. Only there are 45 minutes. Oh, dia cakap dah lama tapi dia tak cakap Tamil dengan kau waktu tu. Waktu tu dia cakap kau cakap Melayu okey pula. Nah, dia tak cakap Tamil. Oh, dia tak cakap Tamil. Tak Tamil. Sekarang lepas saya sudah kenal sama dia, Amma apa suruh belajar Tamil. Amma suruh Tamil, Bapa suruh Tamil, saya sudah belajar itu satu kali. Hey, Mel deh. You siapa deh? No, mande. You know? Day. Mel day tu apa? Mande. Lembu. Day, Mel. Lembu. Mada dah. Tamil apa? மாடு. Madel. Betul aku sebut madel. நான் Mada. மாடு சாப்பிடுவேன். You siapa Makan, deh? makan. நான் ஹிந்து இல்ல. You நான் know. கிறிஸ்டியன். You Christian deh. You ஆனா நான் siapa சாப்பிடுவேன். deh? You siapa deh mandel? மாடு. Madel. மண்டு Apa tu- Bukan மண்டு tu- madel. Day, itu mandul dah. Mandul dah. You siapa deh mandel? Kari. மாடு. Mada. You siapa deh mandel? Kari. Mother. மாடு. You sepader mandel. Spender mother dia. Jap dia. Dia Mel dia spender dia. Unggul mother. Asking dia. Terus. Hey, one cut dia. Why you say spender deh? Dia acah yang dia. Amma dia Mel spender dia. Don't waste spend. No, I don't like the spender Mel Dia. Mel, spender என்ன dia? Wait, why you say the spender deh? ஏன் இவன்? No, Boss spender deh. cannot. Terus lah Boss ivan. only. Wallah, ini one kada kira spender lah.
Kaki spender. Bini sudah mau beranak pun spender promo lagi kan. Tengok satu kali lah. Ayo ama poringge. Mana deh. Bini sudah mau keluar itu perut. Sudah mau pecah letup. ni yang solar dah. Yana Mel spender deh, mother. Spender. Apa spender deh? Mel. Why you talking? Ada spender deh. Why you talking about the Mel spender? I know boss. You know the spender Mel. Why is spender, man? Spender. I know spender. Mel, why you show you spender to the one kadia? I never show my spender. Panas deh. One kadia see you spender. One kadia, you see my spender? One kadia Azim. Ni Sonia. Ni Sonia the spender le one kadia. Awaya ina spender pati solra. Ada ide acap. Cuma. Tapi saya selalu makan itu kedai India. Dekat Cyberjaya, dulu saya makan kedai itu India sedap. Itu famous kat Cyberjaya. Apa nama? Apa nama? Aku lupa lah dulu. Tapi waktu tu aku tersilap masuk ke Pulau Lawak. Dengan Pulau Lawak aku ni kerja nak makan kedai India aja hari-hari. Ali maju deh. Bukan no Ali maju. Ali maju ile. No ile. Oh, pelita leh. No, pelita de mama de. Mana yon deh ber. No, mama de memang de. Mel, what a kadai deh, man. China Spice. China Spice. I think China Spice. Cyberjaya. Aku kawan sama itu Daniel Zaini pula sarkas Maharaja Lawak Mega training kedai India hari-hari dah. Ide Daniel ide pode. You tahu wan kada dalam musikal lawak mau nyanyi pun lagu Tamil, lagu itu Hindustan deh. Saya tak tahu itu Tamil song. Laka-laka super. Laka-laka super. You can see the channel lah. Setiap minggu dia mau jadi itu. You tahu minggu pertama dia jadi apa? Rajinikan. Itu yang pakai balok-balok itu cerita boleh terbang itu India Tamil famous lah. Lupa lah. Rajinikan lah. Bukan Rajinikan lah. Saya Tamil punya cerita peminat lah. Yare deh. Kenapa dong? Pakai baju banyak. Kabali lah bangang. Oh, Kabali. Rajinikan lah syaitan. Ile. Ile. Poda ile kabada syaraj. Kabali bukan Rajinikan lah pun. Kabali ya. Kabali ya. VJ dah. Kabali movie saya you mau tahu Kabali ke Bahubali? Bahubali. Dari sana deh Bahubali. Sorry, Bahubali. Bahubali. Kabali Rajinikan. Bahubali. Saya musikal lawak sampai 3 bulan tengok cerita Tamil balik Bahubali. Dulu saya tak suka cerita Tamil, tahu sebab apa? Itu tanpa muka ini kawan kadak sampai itu terbang sampai ke Johor. Tapi dia menang cak Tapi sekarang dah kalau aku menang dia menang lah satu tim dengan aku. lah betul lah. Bangang lah ni dah aku pulang dengan dia takkan aku training dengan orang lain. Lah dia menang Mel. Aku suka kau Aku ni Abang Kim. Aku ni tak minat cerita Tamil. Tapi dia cakap aku, jangan tengok Hindustan lah. Hindustan dah kalah dengan Tamil. Aku tak percaya. Sekali aku tengok Tamil aku tak tengok Hindustan dah. Hindustan bapak bosan siul. Memang Sebab aku memang sebab Tamil cerita dia tak sama. Cerita Melayu kan, dia sama je. Putus cinta, company, putus cinta, mak tak izinkan, itu je. betul. Tamil tu cerita, dia semua lain-lain. Dia gangster tapi plot dia bapak best. Kau tahu pandai aku suka apa cerita Tamil? KGF. Number 1 KGF paling aku suka. Kau tak tengok KGF? KGF aku lupa lah. Woi, tu cerita paling best Tamil. Kau tengok di KGF ada 2. KGF 1, KFJ 2. Lepas tu cerita Leo, Mel, you tengok Leo. BJ aku tengok. Leo, you tengok Leo. Leo Das. Tamil Ni muka Tamil tapi cerita Tamil pun tak ada tahu. Ini orang kadang bodoh punya orang. Tahulah Leo Das ni, kau tengok aku pasang. KGF tu Rocky lah. Woi. Ni. Lagi satu, Salar. Salar. India Arjun. Salar Arjunan. Don't make me angry Okay, sorry deh. Tamil Siapa India ni deh? Salar Tamil movie Sorry deh. Ringge. Mel. Marco siapa berlakon ni? Marco. VJ, I forgot. I think VJ lah Marco. Chandramukhi you tengok? Chandramukhi tak tengok. Laka super. Woi.
Marco, you mesti tengok Tamil. Ada baik punya cerita. Apa cerita Marco siapa berlakon VJ. Lagi satu, Eleven. Eleven ni best gila, Eleven. 11. Eleven ni plot tu dia gampang best gila. Mel, you tengok tak cerita India? Tak sangat. Dulu I tengok lah. I Cakap selalu tengok. India tapi tak nak tengok cerita Apa India. sekali tak ada tengok? Saya suka tengok itu Danush lah. Oh, Danush Danush. tu Dia apa? macam Danush sikit. Betul Danush. Betul. Cerita Eleven siapa tengok? Eleven. 11 aku tak tengok. Weh, Eleven tu best. Dia kisah pasal polis. Dia makan aku hari tu kau tahu lepas aku dah gila cerita Cerita apa? Puan. Aku dah lepas tengok cerita India, Jaat tu biasa je, dia best tapi Jaat tu kat Netflix kan. Aku sampai beli satu application. Kalau kat Netflix, cerita Tamil, dia tak ada subtitle. Betul tak? Betul. Ada certain je ada. Jadi Tak peran video. Jadi, bukan peran. Jadi, aku nak tengok, aku tak faham. Kalau English, dah lah Tamil aku tak faham. English pun aku tak faham. Jadi, aku tak puas hati sebab cerita dia best. Aku beli satu application ni, semua ada subtitle lah, Siul. Kau nak cerita Tamil apa, kau tulis je. Kau mesti minat VJ kan? Tak. Aku bukan minat VJ. Aku minat storyline cerita Tamil. Oh, story. Aku layan semua. Aku tak kisah. VJ ke? Siapa lagi yang famous? VJ. Yang aku sebut-sebut tu lah. Puspa. Semua aku tengok. Tahu. Asal sembul lebong ni celeh. Rajanikat. Bau Balik tu aku tengok. Kau tahu Bau Bali tu ni cerita Hindustan. Dia bukan Tamil ke? Bukan. Oh tapi best juga ah. Yang aku Balik tak boleh belah Hindustan. Bau Balik tu cerita tu paling bangang kau tahu apa? Dah cerita tu dah edit dah macam bangang tapi storyline dia best layan. Dia tarik pokok kelapa, dia duduk atas tu, lepas tu pokok kelapa pium melantik. Kepala babi dia. Kau tahu tak? Kepala Yang best- otak dia Yang letak best macam pokok kelapa. Yang best cerita Tamil ni kau tahu apa? Time fight dia. Seorang lawan 50. Itu. Aku cakap gila babi sial. Weh. Lawan 100 semua aku cakap. Aku cakap latihan. Mesti dia menang. Tak. Cerita Tamil aku Captain ulas Seven. time fight mesti slow motion. Contoh datang, zup. Peluru datang, dia akan macam ni. Zup. Peluru dapat. Saya dia macam ni. Zup. Betul. Dia boleh pusing macam ni kan. Sum dia baling-baling kat polis tu. Polis tu kena. Bapak power siya Tamil punya cerita Tamil. Tembak satu peluru ni. Satu peluru kan. Tiba-tiba dia berdiri. Peluru tu boleh berhenti slow kat badan dia macam ni kan. Lepas tu kan, dia boleh macam ni. Dia boleh macam ni kan. Dia kalih balik satu-satu. Dia kalih balik satu-satu peluru tu. Dia ada masa 2 jam, babi. Dia ada masa 2 jam alih balik satu peluru machine gun tu. Lepas tu dah putih-putih kan. Berkecai saya tempat polis tu. Betul babi. Aku pun terkejut. Lagi satu aku tak ingat lah cerita gangster Tamil. Tapi storyline dia best. Memang storyline best. Gangster tau. Aku rasa KGF kot. KGF. Dia punya tak gangster. Polis pun takut. Polis tak ambil emas dia. Lepas tu dia pergi balai polis. Okey, polis dengar dia. Oi, Rocky. Polis dah takut dah ni. Rocky tu turun. Dia nak bawa keluar machine gun. Polis kan ada pistol. Apa kebodohnya kau? Tak ada turun. Tu tembak je lah terus. Kawan tu sempat sentak babi buruk ni. Bawa keluar machine gun. Pasang machine gun. Bubuh peluru lagi. Benda tu 2 minit ke? Busuk-busuk 40 minit setan ni. Dia bubuh peluru tu. Nak masuk dah setak. Yang polis tu sini. When the pump. Kan waktu dia setak tu kau boleh tembak dia pump je. Settle lah Rocky tu. Betul. Itu memang cerita itu aku minat cerita India. Sekejap, tak sampai habis. Rocky dah settle dah. Ni pistol ni kau baling kat rumah makcik kau je kan. Lepas tu, bala polis ni dia tembak je ni. Hancur saya bala polis tu. KGF kan? KGF. Hancur bala polis tu dia buat. Aku rasa polis tu baik dia jadi nurse lah. Tak, aku nak tanya satu lah. Machine gun tu berapa jam boleh pasang? Aku rasa machine gun mau dekat sejam. Tapi polis tu semua 1 jam tu dia ambil masa untuk the action. Rocky. Gangster Rocky dia. Dia sempat bagi tahu kawan dia tau dia. Rocky depan. Rocky Romayu menyuruh. Dah tahu orang bubuh machine gun dia ada 2 choice. Satu kau tembak dulu. Yang kedua, kau larilah pada balai tu babi. Yang kau pergi sorok bawah meja. Memang hancur lah muka kau. Kau pergi menyuruh ni. Dia menyuruh dekat pintu. Itu bukan pistol air. Betul. Itu belum balik lembing. Boleh melentik badan tu. Aku rasa kan patut Acap dia jenis apa? Dia jenis emosi. Kalau tengok dia akan emosi. Dia akan cakap, kiwak punya cerita ni aku dah duk pening kan ni. Asal polis sial. Tapi best. Tapi aku cakap kan,
Dia punya plot twist tu baik gila tu. Memang baik. Adul, aku tengok semua. Apa, bila Daniel cerita kat aku tak percaya tau. Sebab aku memang tak tengok cerita Tamil. Bila dia cerita kat aku, cerita Tamil ni, RRR pun best. Aku tengok dah, RRR. Tiga tu pun tengok. Aku tengok dah, semua yang best semua aku tengok. Sebab KGF ni apa? Itu the best movie Tamil lah, kau kena tengok. Tu je aku Siapa cakap. berlakonan KGF boleh aku tahu tak? Aku tak tahulah, tapi hero tu dia panggil Rocky. Nama dia aku tak tahu. Rocky siapa apa kakak? Kalau korang nak tengok cerita Tamil, dua yang paling best ni, Yash. Dia kata Yash. Oh Yash. KGF Salar, wajib tengok. Aku nak tengok lagi KGE. Tapi KGF ni ada 2 episod. Oi, tapi kau kena tengok episod first dulu baru kedua. Kau dah tengok dua-dua lah? Dah habis. Weh, best babi bodoh. Mel, asal kau tak tengok Mel lah? Mel. Dulu saya tengok lah. Baru-baru ni tak tengok sangat. Sebab kau KGF putus tu cerita. cerita 2018. Tapi add subtitle ni Wan. Kalau kau nak tengok add subtitle ni kau kena beli. Tapi setahun RM25 je. Kau jangan beritahu. Kau jangan beritahu kat sini. Malah lah aku promote buat apa. Dia tak bayar kita ni. RM25 je. Nanti kau beritahu aku. Kalau kat Netflix dia tak ada subtitle. Kau beritahu aku. Jangan bagi tu sini. Aku minat siapa tau? Cerita Anjaan kau tengok? Anjaan tak? Sumpah gempak sial. Kau kena tengok. Nanti kau bagi aku tajuk-tajuk cerita India yang best aku boleh tengok. Okay, boleh. Anjaan ni kau kena tengok sebab apa tau? Orang ingat dia dah mati. Dia pagi fight dengan dia ada blood. Kira dia blood lah. Dia dengan adik dia. Bukan adik lah. Macam adik-beradik lah. Dia adik dia nak apa je abang dia mesti buat. Macam abang adik punya cerita lah. Cerita kau ni macam cerita tadi tu lah. Marco dia berlakon. Aku minat gila dua Anjaan gentle. Marco yang dia ni gangster. Lepas tu dia dah hilang. Tiba-tiba ketua gangster tu terjumpa balik dekat perkampungan tu. Itu Marco. Aku tak ingat. Betul. Dia sebiji plot twist dia macam tu. Dia ni gangster lawan gangster. Tapi sampai kesudah dia tak ngaku dia tu Marco. Tak silap aku. Tapi power dia Anjaan. Anjaan ni tak ada tengok Amel. Asal tak ada tengok Anjaan tu best tau. Nanti kau check aku lah. Aku dah nak end live ni. Okay. Kau jaga diri Cap. Jaga diri Semoga mudah. Mel, Sotai Nava, Amma, Sleepy, happy good night today, okay? Okay, good night dah. You ada faham lah kan? Bye-bye, Wan Kadia. Jaga diri jaga diri. Bye. Siapa ni? Ni Rosario siapa ni? Rey Mysterio punya adik apa ni? Ay, no entiendo nada. Kau budak Rey Mysterio ke apa? What happened? Rey Mysterio ke? Asal sembuh. Gerak Mel. Alamak, serabut. Mel, tak tengok ni Mel. Aku ajak kau kan. Ni seorang ni. Dia penyanyi sedap. Mel, aku kenal dengan kau pula. Amira! Dia penyanyi, dia sedap. Andainya kamu merasakan jadi aku sebentar saja. Assalamualaikum Kak Dewa. Waalaikumsalam. Sihat kau? Sihat Alhamdulillah. Makan dah kau? Makan dah hari. Makan apa ni? Hari makan nasi endak ni. Okey ni Kak Dewa, saya ada kawan saya ni. Kira best friend saya ni Mel. Okey. Mel ni Mel ide Kak Dewa. Kak Dewa ide Mel. Okey. Mel, ide song very nice Mel. Tahu apa terima? Ide Terry lah ide. Kak Dewa. Tamil pada saya. Saya faham. Tapi dia faham. Dia ni India Muslim juga. Tapi dia tak ke depan sangat lah. Tapi dia faham. Aura ada muncul. Muji same. Ya deh. Nana ide Kai. Ide nada de twins dah. Tapi ide song very nice lah Mel. You want dia nyanyi lagu apa? Mel. Your favorite song? Why Discovery? Boleh Why Discovery Kai dia bang. Boleh bang. Dia tak boleh. Dia tak boleh kalau lagu India tu. Lagu India tak boleh. Lagu Melayu yang Mel tahu. Sambullah kasih Love Fantas boleh? Boleh. Okay. Mel, you hear? It's a very, very nice song, deh. Macam mana boleh cakap India ni? Ya deh. Ni? Nana. Bukan? Nah. Mel. Ya deh, Mel. Talk. Cindian. Oh, faham.
Anda. Mel, dia kongsi rezeki dia Mel. Ini kayak dia. Ada very team dia one and only. You see his song very nice. Hey Mel. Tak pernah ku menduga gelora jiwa sesali dada membina cinta abadi. Very nice day. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ரொம்ப நல்லா இருக்கு டே. Konyol-konyol. Kayak dia Semalam Tara dengar lah itu lagu Spider. Satu kali lah Spider kalau boleh. Boleh. Lagu Spider apa yang awak boleh lagu tarik ngamnya? Cun. Ngam punya cun ni apa ya? Yang tarik lah macam semalam tu. Macam melankolia semalam tu. Melankolia awak tak boleh lawan lah. Apa tu? Apa ada lagu pujuk lah. Paling solid tu ya. Yang lain semua biasa. Ada lagu pujuk lah paling solid. Shoot, satu kali. Saya hentam lah. Okey, satu kali. Ku dikejar. Lupa nak Apa ni? Asal ni? Kau ajar. Sabar. Okey. Sabar. Okey. Acuh anjing kena. Ku dikejar bayang-bayang resah yang ku tunggu-tunggu. Biar jasadku yang menanggung permainan dariku. Bang, cuba abang nyanyi lagu Collaborate tu. Macam saya boleh ikut ke? Serius? Ya, serius. Dia cari lagu ni macam ni. Nak dengar pronunciation. Macam ni. Why this Calabari di Tetiu. Why this Calabari. Saya buka lirik dia. Okey, awak buka lirik dia. Best gila kalau awak boleh nyanyi. Yo boys, I'm sing song. Awak tahu kan? Saya try ni, saya try. Dia tekan dia. Remix dia. Tekan. Okey, sabar. Ha. Lirik dia betul-betul. Abang kakak mana di skill kongsi dengan kakak dia bang. Mana nak lirik dia ada. Ada tak? Lirik Saya rasa awak tahu ni. Saya try Okay. Why this Calabari di Tetiu. Distance la moon color white. White the background, night the color black. Why this Calabari di Tetiu. Why this Calabari di Tetiu. White skin girl. Gela zaite mine. Wah, awak boleh awak pernah dengar gitu Saya pernah tengok cerita dia. Oh, awak pernah dengar. Danush. Danush. Dia suka Danush tau. Oh ya, Dia suka Danush. Mel, நல்லா இருக்கேடா. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. Konjol. Tapi you tahu lagu Relaku Pujuk si Mel? Tahu? Oh, ni தெரியும். Lagu நான் Cina boleh. பார்த்திருக்கேன். நான் Spider பார்த்திருக்கேன். Lagu Cina boleh? Boleh. Lagu apa? Saya nyanyi sikit. Saya takut boleh? salah bunyi dia. Okey, boleh. Jangan salah bunyi. Kalau salah bunyi lain maksud. Tu lah. Mau budak-budak sekolah Cina turun malam ni. Okay, tapi yang tahu dia je. Kita tak tahu. Betul. Okey, abang kakak yang mana ada rezeki lebih boleh kongsi kat Kedai Dia dah hiburkan kita dah, abang kakak. Dia dah habiskan Leo dia dah. Kita habiskan lagi Leo dia. This is Tongwa. Dah? Apa yang Tongwa Tajuk lagu dia, Tongwa. Oh, tajuk dia. Wang liu du jiu Zai mei ting dao ni Giang kai shuang shou Bian cheng bi Bian cheng bi pula 好死了！我死了！1、2、3、4、5、6、7。 susah oh. Siapa. Muka Cindian nak nyanyi lagu Cina pula hari ni.
Ni hao. I see. Kat saya ni dah 1,800,000 dah. Sumpah mati. Saya tak nak cakap lah. Pada-pada fikir lah. Okay. Ni abang kakak saya punya lah. Pagi all out je lah sumpah mati. Ni abang Sumpah kakak mati saya punya hal lah. Takkan tak faham lagi kot. Weh. Sumpah mati lah. Okay. Wah, puyau ke nenek ni. Apa benda ni? I say man. Okay. Game panas ke apa si kai dewa Selama nafasku berhembus, sumpah matiku. Terima kasih abang kakak semua. Gila lah. Yang Aminah tu Semua gempak boleh yang ada Aminah. Saja je bang saya buat tu. Sumpah mati Aminah. Sumpah mati aku hanya untukmu Aminah. Teraya aku berdoa Aminah. Merayakan Aminah. Macam tu Boleh? Kalau semua nak Aminah mampus lah. Apa benda ni abang kakak? Cinta melankolia pula. Saya tak nak abang kakak. Kesian kat dia. Tak payahlah abang kakak. Tak payah pasal-pasal. Saya tahulah kan dia bang. Tak payahlah. Kalau dia tak ada ni, tak apalah abang kakak. Dah lah. Apa pasal-pasal saya ni? Abang kakak? Asal pula. Melankolia ke abang kakak? Dia buat tak faham abang kakak. Apa ni? Tekan lah lu. Ajang lagi belakang. Bawa-bawa ke sini pula. Apa? Melankolia. Tiada terfikir sempadan perasaan. Engkau lah yang kena makan. Apasal tak boleh? Boleh. Boleh. Abang kakak, itu saya nyanyi, saya nak buat macam ni lah. Asal tak boleh? Engkau lah. Macam mana awak boleh duduk sambil nyanyi macam tu Tarik. Boleh bang. Abang dah lama kan dalam bidang ni takkan. Saya dah biasa, tapi saya kalau bab-bab duduk ni setiap biasa. Saya selalu, kalau saya nyanyi lagu tarik, saya terkebang. Saya dalam keadaan terapung. Comel lah Dewa ni. Muka hitam-hitam manggis. Pakai warna pink mikrofon. Mega. Warna mega Tim lah. Weh Kak Dewa, semoga dimurahkan rezeki lah. Suara awak main sedap lah. Saja je nak panggil abang kakak saya. Abang kakak saya kadang-kadang rindu awak. Itu yang saya Boleh. Abang saya boleh ibat awak tu. Awak jangan marah saya. Boleh tak adalah. Saya okey lah. Apa ni Beyond last. Satu lagi Beyond. Tak tahu. Beyond tak tahu abang kakak. Tak boleh. Janganlah lagu ni tak tahu abang kakak. Kekasih bayangan. Apasal abang tak cakap awal-awal. Dia memang power pun kekasih bayangan. Tapi tak tahulah abang kakak. Saya boleh cakap. Tak tahulah kat dia. Ikut dia lah. Saya tak pandai-pandai lah. Hidup ni kena pandai-pandai abang kakak. Betul-betul terima kasih kepada abang-abang kakak-kakak saya yang bagi rezeki tadi. Semoga dimudahkan rezeki segala urusan, dipermudahkan segala urusan, diberi kesihatan yang baik, dimudahkan bagi semualah, bagi semua. Alright. Terima kasih. Okey, baik. Okey, jumpa lagi bang. Tak. Apa ni? Padamu pemilih jalani kisah cinta sendiri. Terima kasih. Wish, sedap Mel kan? Kai main kapan nenek kau. Si Kai ni kahwin syaitan. Ya kan? Bukan sini. Main sedap cakap. Yang tulis ni tak ada otak apa? Ada anak awak ke? Ada. Mana tengok. Girl Bukan. Girl. Tengok. Bukan sini. Cepat. Sis. Say hi.
Alah comelnya. Hai Bunga. Hello. Hello. Bunga nampak tak? Bunga. Hai. Bungas. Bungas. Oh dia tak. Hai. Oh dia tak nampak. Oh patutlah awak pakai ni Bunga, hai, hai, hai. Hai. Hai, cepat, cepat, hai. Dia pakai baju. Ui, berapa tahun dah? Kan 2 tahun Setahun 8 bulan. Oh setahun 8 bulan. Nanti adik dia akan datang Ui, tanya Kai. InsyaAllah, Semoga murah rezeki budak segala urusan Kai, Amin. awak dah berapa lama? Ada berapa tahun dah menyanyi? Saya apa tahun lah? Saya dia nyanyi daripada umur 15, 16, 17, 18. Tak tahu abang, tak ingat. Sekarang 26. Tapi awak pernah masuk pertandingan tu kan? Ya, saya nak masuk One in a Million. Menang tak? Nombor 2. Selamat malam, selamat malam. Menang tak? Nombor 2. Nombor 2 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinjam 100 boleh ke? Dah habis duit tu? Boleh? Ada lagi duit tu? Ada dah? Nanti saya pian tepi lah. Abang cakap. Apa yang tepi Okey, cantik Cantik abang kakak. Ada lagi 100 untuk kita. Dia tinggalkan. Boleh abang kakak? Kita buat makan nasi lemak. Roman cinta. Nanti abang kakak pergi kat dia. Abang kakak pergi kat dia. Abang kakak support dia. Okey? Jangan kat kita. Nanti biar abang kakak dia pun nak lagu daripada dia. Bukan daripada kita. Ni okey lah. Dia dah bagi kita 4 lagu, betul lah Mel? Cukup lah. Nanti abang kakak pergi kat dia ramai-ramai. Request lagu apa dia nak. Lagu Air Pasar Malam Surut ke apa. Sama dia boleh nyanyi. You say mens. Terima kasih abang kakak semua. Semoga murah rezeki semua. Okay. Saya minta maaf saya tak sempat nak cakap tengah nyanyi tadi. Tak apa. Terima kasih abang kakak yang mana kongsi rezeki dengan Kai dengan Mel. Apa cerita ni abang kakak? Apa benda ni? Marah pula si Kai Deva ni. Si mamak ni. Mamak celuk ni. Semoga dimurahkan rezeki, mudahkan segala urusan. Dan rezeki awak tidak putus seperti Zam-Zam Kai Deva. Amin. Amin. Sama untuk abang kakak. Nanti bini bersalin jaga elok tau. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Biasa tu. Okey, jaga diri Assalamualaikum. Mel. Waalaikumsalam. Dan por yang ada. Take care Mel Okay, ನಾನು போறேன். Bye. Okay, போடா என்னப்பா என்னடா pergi kat dia abang kakak. Sebab kesian dia abang kakak dia pun ada kak. Judika last apa? Nak saya nyanyi ke apa? Saya nyanyi boleh kak? Judika nak dengar lagu Judika boleh kak? Nak dengar saya nyanyi lagu Judika. Okay, sekejap standby Seandainya kamu merasakan kehadiranku sebentar saja, takkan mudah hatiku terima sakit ini begitu nyata. Sedap tak? Nak lagu melankolia? Seandainya tak pandai aku nyanyi lagu tu. Tinggi nak mampu Bapak tinggi bang kakak. Lagu tu tak boleh tarik. Tinggi sangat. Tinggi sangat. Kalau pendek sikit saya okey. Dia tinggi sangat.